Aku nak pergi beli air. Kau tunggu je kat sini. Fik, belikan aku air dulu boleh? Kau nak air juga? Aku ada 20 ni. Aku bayarkan dulu lah. Aku bayarkan dulu. Jadi kau bayar balik aku aku hujung bulan je ni. Okey, Wan ni Wan. thank you lah. Thank you, Fik. Nanti kau transfer aku balik lah. Pakai dulu aku ada 20 ni. Tak apa. Ni nak pergi mana Wan? Beli baju lah. Beli baju ada pula kau duit? Aku ada 20. Boleh lah kot. Jom lah. Aku pun nak beli t-shirt kosong ke. Dah Wan? Dah. Punya 20 tu aku tak cukup 20 lah. 20 lagi? Tak, kau kalau tak ada duit tak payahlah beli baju. Yelah, aku ingat kan nak beli separuh. Harga baju ni 40. Lepas tu kau nak beli separuh RM20. Separuh 20, tak dapat. Tak, kau ingat beli tikar ke? Boleh pinjam lah 20. Aduh, 20 lagi. Tak, nanti kau bayar. Nanti Nanti aku bayar. Jom. Oh, Tak, dapat sekarang ni nak asal aku beli. nak tambah 40. Tadi kau cakap nak 20 je kan? Nanti aku pulang nak balik 20 tu. Bagi aku cash. Cash tak ada dalam bank. Transfer je. Aku bagi ni je. Tapi bank aku limit 20. Aku tak boleh keluarkan juga. Lah, kau tak ada duit dah. Ada dalam bank tu ada 20. Kau bagilah aku sekarang. Tak boleh nak keluarkan semua. Bank aku tak boleh kosong. Tak ada duit lah tu bodoh. Ada. Mampu kau lah aku nak balik kawan. Ya, aku nak bayar parking lah. Bayar. Kau ada 20 tak? Bodoh 20. Kau pun benda kau ni. 20 apa? Wawasan 20 ke? Dah 2026 lah Wan. Takkanlah nak minta pinjam je. Ya, aku tak cukup 20 ke. Aku dah lah 20 yang kau cakap ada dalam bank kau kan tadi. Tak boleh nak bayar. Nanti bank aku kosong. Tak boleh tak mengaku kau tak ada duit? Dah mampu Wan, kau dengan 20 kau boleh mampu dah nak balik. Sorry Fik. Sorry lah. Kau jangan macam ni Wan. Nak cari duit susah tau. Ya, aku minta maaf lah. Kita jumpa lagi lah. Jangan jumpa lagi lah. Fik, ada 20 tak? Babi.